Okay guys, kita dah sampai final boss guys. Final boss chat. Final boss. Final boss. Okay, tengok sama ada kau boleh try first try ke tak. Kalau ni memang aku start sini lah. Tapi aku rasa mungkin tak susah macam DLC. Aku mau doa aku menang. Doa aku menang. Ini tak berkena Blade. Nanti lawan Elden Beast boleh naik torrent. Boleh naik torrent lagi jangan sedap. beri tips biar Zam sengsara. Okay, let's go. Next game apa Zam? Tengok nanti. Tengoklah kau nak mana. Tapi semua depend pada kau punya donation lah. Kalau kau bagi donation duit cukup, aku beli mana game kau nak. Aduh palat lah. Syarat doa takkan makbul. Doa aku menang. Save Elden Beast, ruang dia besar. Oh, aku kat bawah tu Siapa kat atas? Ni Gerai Dagon. Asal tepi dia macam Zahiruddin, sorry bro. Asal Marika ada muscle-muscle. Music boss ni top. Ni Marika. Jangan marah Genzo. Marika jadi Radagon. Tak payah pakai cerita doa tak akan dimakbul. Aku tak cerita. Tak payah pakai torrent lah baru make em of. Aku tak cerita. Last boss. Oh. Ada Piki Bubu. Tak ada pakai bar. Shia bagi tip, Zam dah power. 3 number summon spirit lawan dia ni. Sepatutnya aku dah menang DLC. Ni lagi senang. Come on, last boss. Oh ya, Lagu dekat menu. Lagu dekat menu. Ini betul last boss. Yeah. Aku semangat. Lagu ni aku nak. Boy. Last boss bitch. Let's go. Let's go. Jangan gembira dulu sebelum ride. Oh, dia nak pukul. Oh shit. Babi. Otak dia banyak set. Ada 10. Banyak set damage aku lagi. Oh, sabar. Oh, tapi dia pun bagi banyak damage. Damage aku banyak babi. Oh, babi sakit. Apa dia buat? Ya Allah. Jam attack. Okey, bagus. Jam attack banyak damage. Babi betul. Aku rasa aku tak payah guna skill kot. Aku rasa aku. Ya Allah. Oh, mati teruk. Jam attack. Okey, jam attack boleh. Amik! No! First try! Some number skill. Aku tak guna skill batch. Menang. Jangan gembira dulu. Oh shit, aku lupa ada phase 2. Aduhai mendesiak. Ada phase 2. Tahniah. Ada phase 2, aku lupa. Korang cakap ada phase 2 kan? Phase 10. Phase 2 jangan lupa. Dia kalau jadi lagi bug tu, masa kalau korang kata jadi lagi bug, ialah kot bug aku Spirit mengaku. boleh guna lagi ke? Tapi kalau bug tak boleh, kalau bug tak ada, masa memang betul bleeding aku. I'm in grade 1 stone 3. What the? Emias tak boleh summon, kena survive lawan Radagon. Aku punya summon tadi ngam-ngam mati. Time dia apa dah nak mati lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kau cakap boleh pakai torrent lah. Masa ni bos besar ni. Jangan lupa guna torrent phase ni. Masa ni bos besar ni. Elden Beast Asbane. Lawan Elden Beast kau memang 1v1. Bergegas apa tu aku kau dengar? Sampling good. Ui, lagu dia ni macam tu. Aku tengah berdoa ada bug ni. Aku dapat tengok sometime jam kat jalan kejap lagi. Aku rasa
Ya, aku rasa ada bug ni. Doa ada bug. Tolong ya Allah. Ada bug ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Babi tak ada bug. Betul lah bleeding mah. Benda tu bleeding babi. Betul siap bleeding. Yang kau kat tempat tu bleeding tu. Aku dah kata bleeding. Aku dah tak boleh summon. Aku dah tak boleh summon. Semua aku dah mati. Yo, ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Ya. You can do it. Kuda. Yo. Stamina aku habis. Kuda. Mana dia pergi? Apa dia buat? What the fuck, dia terbang? Apa benda dia buat? Apa benda dia buat? Oh tak ada. Barulah fight dengan Pride Star. Lari back. Sebab tadi aku tak guna skill bleeding. Sebab korang kata dah aku tak bleeding kan. Oh fuck. Oh tak ada sakit siap. Kuda aku mati. Leading to it was to ada time nyawa separuh. Woi. Babi dia bagi apa tu? Oh. Okay. Ambil kau. Sebab badan kau besar. Oh shit, apa benda tu? Ambil kau. Tak benda kalau yang case dua PVP. Apa dia buat? Kau macam main trailer siap naik kuda. Yo. Kuda aku. Oh fuck. Okay, dia keluar benda babi tu. Okay. Aku dah tahu elak macam mana. Yes. At gini boleh save arena dia besar. First time match. Oh shit. Kuda aku mati. Yo.